amalan yang dipanggil amalan kaya berkat. Ada yang mesti berusaha, saya duit dapat hari-hari, asyik keluar duit, tak cukup setiap bulan. Kenapa ya Ustaz? Ini dipanggilkan kaya tidak berkat. Kaya tidak mestinya berkat dan miskinnya tidak miskin tak berkat. Amalan ni tuan-tuan kena baca dia 1000 kali. Jadi afdalnya ialah tuan-tuan baca sekali duduk. Kalau boleh lah. Tak mampu tuan-tuan pecah. 200 selepas subuh, 200 selepas zuhur, 200 selepas asar, 200 selepas maghrib dan 200 selepas isyak. Ya Mughni. Ya Mughni, wahai zat yang memberi kekayaan. Lepas baca tu, tuan-tuan angkat tangan doa, ya Allah, berilah aku kekayaan ya Allah. Dengan kekayaan yang Engkau berikan ni, insya-Allah ya Allah, aku akan bantu saudara-saudaraku. Aku akan bantu hamba-hambamu yang susah. Aku akan bantu keluargaku, aku akan bantukan agama, aku akan bantu negara aku. Tapi dengan penuh tawajuh. Minta Allah Ta'ala bagi kekayaan. Bukan sangat kekayaan harta dan semua. Kekayaan iman, kekayaan hidayah, kekayaan amal, kekayaan ilmu. Semua Allah Ta'ala akan bagi.